Bulan puasa adalah bulan berkat, bulan pahala berganda. Dan inilah waktu terbaik untuk kita tunaikan zakat. Kalau bercakap tentang emas, zakat emas sebenarnya sangat mudah. Untuk emas simpanan, cukup syarat 85 gram dan disimpan setahun, dah wajib kenakan zakat. Untuk emas pakai pula, kena rujuk kadar uruf negeri masing-masing. Soalan yang selalu orang tanya, kalau saya ada 1 kilo emas, macam mana saya nak bayar zakat emas? Emas tu seketul saja. Mudah saja. Kiraannya hanya 2.5% daripada nilai emas semasa. Ada juga yang risau, kalau tak ada cash, macam mana nak bayar zakat? Jawapannya sama juga seperti aset-aset lain. Kalau simpan emas dengan jumlah yang besar, itu tandanya kita mampu. Kalau kita tak ada cash, emas tu sebenarnya adalah duit. Kita boleh jual sedikit emas kita untuk tunaikan zakat. Sebab tu ramai penyimpan emas tak simpan emas satu ketul sahaja. Mereka simpan kecil-kecil tapi konsisten. Supaya mudah nak guna bila perlu. Termasuklah untuk bayar zakat. Zakat ni bukan untuk mengurangkan harta tapi dia mensucikan harta. Dan bila kita dah layak untuk bayar zakat, itu tandanya kita dalam kategori yang mampu. Jadi jangan takut bayar zakat sebab zakat bukan beban, zakat melengkapkan rukun Islam kita. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas, kewangan dan public goal.